Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Koyong Fakrusi, wartawan TVPSS SMK Gemas dalam rancangan Borak-Borak Gempita Studio. Okey, sekarang kita bersama dengan Zega Tison dari kelas 3 Alpha yang akan mengkongsikan cerita tentang Deepavali. Oleh itu Zega, saya rasa kebanyakan orang tidak tahu apa itu maksud sebenar Deepavali. Oleh itu boleh tak Zega terangkan kepada kami apa maksud Deepavali yang sebenar? Boleh. Maksud Deepavali ialah perayaan utama bagi penganut agama Hindu, Sikh dan Buddha dan juga dikenali sebagai pesta cahaya. Oh begitu. Baiklah Zega. Tujuan Deepavali ni diwujudkan untuk apa ya? Tujuan Deepavali ialah disambut dengan menyalakan pelita dan lampu untuk melambangkan kemenangan cahaya mengatasi kegelapan dan kejahatan. Oh, saya rasa semua perayaan mesti ada aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan. Bagaimana pula dengan perayaan Hari Deepavali? Aktiviti perayaan Hari Deepavali seperti perhiasan kolam, menyalakan pelita, dan biasa kita selalu buat main mercun dan mandi herba, minyak herba untuk menyucikan diri. Okey. Adakah Zega akan buat aktiviti-aktiviti tersebut waktu Hari Deepavali? Ya, saya selalu buat. Oh begitu. Macam mana pula dengan makanan-makanan yang dihidangkan pada Hari Deepavali? Okey, makanan yang selalu kita hidangkan adalah kuih seperti murku, kuih loyak, kuih gunting dan sebagainya. Mesti sedap kan? Ya, mesti sedap. Okey, itu sahaja perkongsian daripada Zega Tison dari kelas 3 Alpha. Okey, kepada semua, selamat menyambut Hari Deepavali. Terima kasih dan jumpa lagi. Bye.